家早上好，我是陈伟翔，来自瓜拉鼓楼育才小学特派记者。我校举办了1年1度的运动会，我有幸采访纪念县县长、纪念县教育局长、瓜拉鼓楼消防局组长、董事长、家教协会主席及校长。Selamat pagi semua, saya Dewindo. Wartawan TVPSS dari HKC Yuchan. Hari ini sekolah saya mengadakan Hari Sukan Tahunan. Suasana sangat meriah. Bersama saya yang berusaha, Encik Saudi bin Haji Sa'ari, MAK, Tuan Pengawal Daerah dan Tanah Kerian. Selamat pagi Tuan. Apakah pandangan Tuan terhadap kejohanan sukan yang berlangsung pada hari ini? Sukan ni amat baik dan amat meriah lah. Saya nampak perjalanan sukan pun berjalan lancar. Tahniah kepada guru-guru dan juga semua pelajar yang terlibat. Walaupun sukan ni diadakan pada hari cuti, hari Sabtu, tapi sokongan pelibatan semua pelajar dan juga ibu bapa amat digalakkan. Tahniah kepada semua. Terima kasih Tuan. Pada pendapat Tuan, apakah kepentingan aktiviti sukan kepada pembangunan pelajar? Aktiviti sukan kita perlu seimbangkan dengan mental lah. Di samping pendidikan, pelajaran, sukan juga kita perlu seimbangkan supaya kecergasan fizikal, kecergasan mental tu, fikiran perlu seiring lah. Kalau kita pandai tapi kita lemah, tak
orang kata tak elok juga. Di samping itu sukan juga dapat orang kata memupuk satu membina interaksi sosial, membina sasiah murid lah. Dengan sukan dapat mengajar murid untuk saling orang kata bekerjasama sebagai satu pasukan. Sebab kita hidup ni bukan kita hidup seorang diri lah, kita perlu bekerjasama, kita perlu berinteraksi lah dengan orang lain lah, supaya hidup kita lebih harmoni lah dan bahagia. Terima kasih Tuan sudi meluangkan masa menerima temu gua hari ini. 大家早上好，我是陈伟翔，来自瓜拉鼓楼育才小学特派记者。在我身旁的是育才小学董事长拿督王木林局生。董事长您好，您对学校举办运动会有何感想？举办运动会是有意义的活动，可以让学生锻炼身体，培养团队精神。您认为举办运动会对学生成长有什么意义？学生热爱运动，可以提升他们的信心和成就，可以坚持勇敢面对挑战。很好。谢谢您今天抽出宝贵的时间接受采访。大家早上好，我是陈伟翔，来自瓜拉鼓楼育才小学特派记者。在我身旁的是育才小学家教协会主席徐永南先生。主席您好。你好。作为家长，您怎么看待孩子参与运动会？学生非常积极的参加，父母也非常热心的支持。您对今天学生的表现有什么鼓励的话？再接再厉，再创下。谢谢您今天抽出宝贵的时间接受采访。谢谢。Hi, I'm Lin Yongzhe. I am the reporter from SJKC Yuchai. Good morning, Madam Lim. I'll be interviewing you today. Shall we start? Yes, of course. Thank you. How long did it take to prepare for this sports day? Were there any challenges during the process? Preparation for this sports day began several months in advance. One of the main challenges was balancing the academic schedules while ensuring pupils have enough time to practice. Wow! Are you satisfied with the students' overall performance in the event? I'm very proud of our pupils. They show great sportsmanship throughout the event. Wow! What do you hope the students will learn or get from this experience? I hope this sports day has taught them the importance of teamwork, and I want them to understand that success not just about winning medals, but about personal growth. Thank you, Madam Lin. Selamat pagi semua, saya Lin Yongzhe, wartawan TVP SS dari SJKC Yuchai. Sekolah saya mengadakan Hari Sukan Tahunan. Suasana sangat meriah. Bersama
saya yang berusaha Encik Muhammad Nur Amin bin Mubin, Ketua Balai Bomba Kura-Kura. Selamat pagi, Encik. Pagi. Thank you. Apakah perasaan Encik tentang pertandingan tali-tali hari ini? Okey, terima kasih. Pertamanya penat sebab saya baru lepas cari tali. Yang keduanya saya rasa seronok kerana pihak sekolah UCHAI memberi kami peluang untuk bersama-sama dalam aktiviti sukan pada hari ini dan menyertai pertandingan tarik tali di antara anggota bomba dan juga ibu bapa di sekolah UCHAI ini. So, suasana sangat menarik dan meriah walaupun kalah, tapi kami berpuas hati. Terima kasih. Bagaimanakah pasukan membuat persediaan untuk pertandingan ini? Okey, untuk makluman semua, kami di Balai Bomba memang telah dijadualkan untuk menjalani latihan fizikal, di mana setiap petang kami akan mengadakan latihan fire fit untuk meningkatkan stamina dan juga fitness di kalangan anggota lah. So setiap hari memang kami berlatih lah. Okey. Adakah Encik mempunyai sebarang pesanan untuk belajar untuk kami murid-murid SJKC UCHAI, terutamanya mengenai senaman fizikal atau semangat berpasukan? Okey, untuk murid-murid di sekolah UCHAI, saya berharap adik-adik semua terus menjalani latihan fizikal, terutamanya bersukan dan bersenam, kerana ia akan memberi kita kesihatan yang baik. Adik-adik masih muda, so jangan bazirkan masa dengan aktiviti-aktiviti yang tidak beredar. Kalau boleh setiap petang, buatlah aktiviti fizikal, berlari ke, berjogging ke, atau bersenam. Dan kalau boleh nak datang kat Balai Bomba kami pun, kita kat sebelah je. Boleh datang, kita sama-sama buat fizikal sama-sama. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sudi meluangkan masa menerima temu wow hari ini. Okey, thank you. Bye.